beli RM1,000. Kalau lembu RM1,000 contoh, kalau RM2,000 lah, katalah RM1,000 dulu contoh, tak dapat lah, katalah RM2,000. Seekor lembu RM2,000. Beras sepak katalah RM5, kata begitu kan. RM5, kalau RM2,000 berapa cepat dapat beli? Ada RM2. RM2 dah, ada RM2. Mana secepat RM5. Kalau RM2, berapa? Berapa? RM10,000. Cepat, kalau RM2. RM10,000 hari tak ada masalah. Kata begini, yalah, beli dia tu, dia nilai kalau kita tak dapat beli beras, tak dapat beli beras, duit tak ada, dia nilai cepat tu sama dengan dia puasa secepat sehari. Kalau RM2, kalau harga dia RM5, RM400 cepat. RM400 cepat, 400 hari lah kena kosong. Dia tak ada duit nak beli, nak kosong. Puasa sebulan kalau rumah kita kan, 400 hari kalau tak ada duit. Kalau nak beli lembu, tak ada duit, duit tak cukup, RM2,000. Nak beli goreng pun tak ada duit. Kita kan duit tak ada, puasa je jam dia tadi. Kerana 400 cepat, 400 hari. Dia kalau puasa, sehari satu cepat berganti dia. Itulah habis dia katakan, puasa tiap-tiap satu mud, ni satu cepat sehari. Dan wajib, mana puasa cepat ni, itu yang nilai beras tadi lah. Kalau harga lembu tadi RM2,000, cepat RM1,000. Kalau cepat RM1, lagi lah RM2,000 cepat. Berat lah kan, tapi cepat RM5. Mana nampak ada hari kena kosong. Segidam tadi. Puasa dia tak kira turun. Asalkan dia boleh 4 hari lah kena bayar. Kalau dia tak ada duit, tapi pada dia puasa dia cari duit juga lah kan. RM2,000 boleh lembu kita puasa sebulan pun lebih. 14 hari dia tak syarat betul-betul. Dia lain macam orang dam kena piparat puasa, buka puasa dengan RM2,000 haji kan. Itu 60 hari betul-betul. Itu tak boleh diselang-selingkan kan. Yang ni tak apalah, dia tak tahan. Dia boleh puasa 3 bulan, betul tak lepas 3 bulan itu lah. Maknanya sampai lah 14 hari kau tak ada duit. Itu denda tadi kalau disebab lembu besar lah tadi kan. Apa-apa dah lah kan, kalau yang mana denda dia lembu. Kalau denda dia yang kena utang, besar lah ni kan. Kalau utang RM5,000 naik lah. Macam utang ni orang melakukan buat jenis sedang lepas haji kan. Sama-sama isteri melakukan banyak beli talun misal, belum sedang ihram lagi. Itu utang. Utang berapa? Kata RM3,000 kalau malam hari kemudian alam banyak. Tak dapat beli utang, beli beras. Utang tak ada jual beras. Beras dah pergi untuk pergi miskin. Nak bagi beras pun tak ada. Puasa juga. Kalau puasa yang tadi pun 400 hari. Kalau utang mungkin 600 hari, 500 hari. 600 hari 2 tahun dah. 2 tahun puasa lah. Itu disebab dam benar. Kalau kita melakukan hitungan ini dalam ihram termasuk. Baik, ini kita teruskan lagi. Dan kita lihat satu masalah. Dan wajib sebab mengerat kayu kecil atau mencabut akan dia sekira-kira kadar sepertujuh yang besar. Itu menyembelih seekor kambing. Kalau yang kecil-kecil besar ni, itu kambing. Saya dulu dia potong kayu kecil kan, kerana tahu dia kata dia buat tempat apa kan, itu kambing. Dan yang besar, pemeduk tu lembu. Dia pun besar juga. Ini takdil. Dan takdil ni ikut ukuran besar dengan dia pokok. Dia ada potong pokok. Jadi saya ikut kambing dari kecil. Seperti tujuan dia kecil sangat dapat kalau dia letak kayu dan ini kambing. Ini sebab gaya adabnya. Kalau yang besar ni lembu lagi lah. Besar kan. Nabi memadai korban mana ukur umur lah 2 tahun juga disedekahkan dalam tanah haram kepada fakir atau miskin.
Kalau tak ada di Arafah tu mungkin perempuan tu mungkin tetap sana ada itulah kan, tak potong lah, tak ada orang parah tak potong lah. Dan dia berlatih tadi lah, dah kecil dia nak potong kat apa-apa tu lah kan. Kita nak pokok dah banyak dah di Arafah tu. Kalau sedang ada ihram lagi belum kita tahlul, betul. Dah bertahlul tak ada halal. Ini maksudnya kita ada ihram. Sebab pokok. Mana tu saja. Baik, itu. Kalau tak ada puasa, ikut harga pun harga cepat jadi cepat. Kalau ada suatu cepat, kita kena kumpul dulu. Dan wajib membeli harganya, kemudian diberikan makanan memenuhi fitrah kepada fakir, miskin atau puasa tiap-tiap satu cepat. Jadi dinamakan di jam takhir, boleh pilih buat takhir, boleh ditukar. Seperti memudah binatang pula. Ini jam tak lain. Dan jam takdir lain pula juga. Jam takhir dan takdir seperti membunuh binatang dahulu itu, dan demikian lagi haram mengerat atau mencabut akar rumput yang hidup, yang tumbuh dalam tanah haram. Dan lagi haram mencabut rumput yang kering tetapi akarnya itu hidup, dan harus mengerat kayu atau mengerat rumput kerana memberi makan binatang atau kerana dibuat ubat, dan tidak harus mengambil akar yang demikian itu kerana dijual. Kalau rumput tadi nak sabit, kalau orang kita ada lah kan, orang pelihara sabit misalnya sudah ihram kan, kalau dia apa ada sabit rumput dan sabit juga, boleh pasal nak beli makan binatang. Misalnya saja sabit tak boleh juga, haram dia hukum dia kan. Jadi dah dia darurat terpaksa kan, binatang nak makan, itu tak apa. Misalnya ni orang yang di sana nak kita tak ada dia sabit lah kan, macam binatang atau kerana ubat, itu harus. Itu. Dan harus mencabut atau mengerat rumput infikhar kerana dibuat atap rumah. Demikian lagi harus mengerat dan mencabut guli-gulian dan sayur-sayuran, gulai-gulai, mempunyai sayur-sayur buat sayur ni yang tidak haram untuk dimakan. Demikian lagi harus mencabut dan mengerat perumahan dengan gandum dan sebagainya. Tidak apa lah nak makan. Mau musim ihram, mau buat umrah lagi, tak boleh cabut sayur, tak makan sayur lah kita. Kalau semua sedang ihram misalkan, yang tukang kebun buat ihram misalkan, tak makanlah sayur, tak boleh. Untuk buat gulai dia tak ada buat sayur ini kan. Untuk makanan itu tak apa, bukan maknanya ditegak. Itu tak masalah. Ada gandum perumahan dengan gandum. Tengah dia sudah ihram. Nak apa nama? Nak buat sawah dia ada sana misalkan, dia sudah ihram. Ada halal. Untuk makanan gandum. Ubat pun tak ada apa. Nanti dia nak ubat kan. Dia sudah ihram. Dan wajib atas orang yang mengerat rumput, mencabut akar itu